Bayangkan jam dah berdetik sebelum penemuan benua Amerika. Cuba bayangkan, jam ni kan dah berdetik lebih 600 tahun sehingga hari ini. Salah satu jam yang terkenal ialah Di Prague Astronomical Clock. Jam ni beroperasi pada awal abad 15 lagi. Ketika jam ini mula berdetik, belum wujud telefon, elektrik moden, kereta ataupun internet. Malahan, ia wujud sebelum banyak lagi peristiwa besar dalam sejarah dunia. Apa yang lebih mengagumkan kan dekat jam ni, ia menggunakan gear, roda dan mekanisme mekanikal yang direka beratus-ratus tahun dahulu. Ia menunjukkan ciptaan manusia mampu bertahan sehingga hari ini daripada generasi ke generasi. Setiap kali anda tengok dekat jam kat rumah kan, cuba bayangkan teknologi yang anda tengok sebenarnya kan dah beratus-ratus tahun dahulu lagi. Saya nak tanya, apa pendapat korang pula tentang jam ni?